dah letak tokoh hati la ilaha illallah, kita tak tahu. Tapi zahir Nabi sebut itu. Siapa yang akhir sekali dia nak tinggal la ilaha illallah, walaupun suara tak keluar bibir dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang Allah Taala tonjolkan ciri orang munafik kita. Bila mereka ditegur kerana melakukan kerosakan, mereka berdalih. Mereka jawab balik, dah, kami buat kebaikan. Ini nak kumpul remaja ni supaya jangan remaja melihat sana kemari. Kalau mereka dihibur di satu tempat, kita bawa K-pop. Remaja sekarang suka K-pop, anak-anak agak suka K-pop. Betul lah, kat tengok kat rumah, bila K-pop keluar TV tu, jangan usik anak kita. Memang mata dia ke situ K-pop. Jangan usik, jangan lakak nak tengok drama-drama apa ni yang jentayu, sentayu, mentayu ke besar. Dia nak tengok K-pop, memang kita tak tengok. Budak-budak sekarang sudah dijangkiti kegilaan K-pop. Irama muzik K-pop. Sedap tangannya tak tahu. Okey, alhamdulillah. Ini dia. Mereka kata kami tak buat kerosakan, kami buat kebaikan. Betul baik. Kami tak ada orang pompak, kami tak ada orang mencuri. Kami cuma menghiburkan manusia. Sedangkan hiburan itu hiburan yang melalaikan. Kalau dulu hiburan dulu tu tengok. Kalau lawak dulu pun, lawak Tansi Piramid tu ada isi dalam, tak cuma ingat balik dalam filem seniman Jalan. Apabila Abang Kus tengah bercanda dengan bini muda dia, nyanyi pasal renogram kuat-kuat, kira sebelahnya belah sumbat bakat terdengar. Tiba-tiba dengar bunyi pinggan pangkuk berlaku-laku terbangku terbahal. Bila dia tengok, rupanya bini tua Abang Kus sudah serang. Abang Kus dan bini muda, bini tengok lelaki tu kena diajar. Sebalik lawak ada basic. Lelaki memang macam tu. Walaupun isteri yang ada dah lawak, isteri yang ada tu dari licin, putih lepak, tapi naluri dia memang tak cukup satu. Memang dia akan cari lagi satu. Tak cukup dengan Rosia, Rosie, dia cari dapat Fatty pula. Fatimah. Satu. Yang kedua, lelaki ni dia pandai. Bila dia kahwin lagi satu, kahwin baru, dia kata abang ikut sunnah. Jadi Rosie jawab apa tak? Oh, tak kahwin apa ikut sunnah dia, ikut Nabi ya. Tak semayang, puasa tak ikut Nabi tak. Lawak pun ada mesej tuan-tuan. Ada benda yang kita boleh belajar. Betul tak? Lawak sekarang ni ketawa je, tapi apa benda je? Apa pengajaran yang kita dapat? Tak dapat apa. Pengajaran yang kita dapat? Tak dapat. Seronok je kita tahu apa tengok orang tu buat lawak. Tapi apa yang kita dapat? Yes. Jadi ini dia tuan. Kita diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Ini ciri orang-orang munafik. Mereka suka menganjurkan benda yang merosakkan masyarakat, merosakkan manusia. Tetapi mereka punya atas nama kebaikan. Konsep amal. Sebab kata Datuk Ismail Kamus, amal bapak ni. Itu kata Datuk Ismail Kamus, tak kata saya. Saya menganjurkan je. Kalau tuan-tuan nak
Datuk Ismail Gamus dia ada ustaz dia. Ada ustaz dia dalam TV pula ada dah tua dah. Dah mai ke kawasan Tapah. Ustaz Datuk Ismail Gamus dia. Cucu dia. Ya, muka seakan-akan, suara pun seakan-akan. Badan ada lebih kuat macam badan lain. Namanya diberi Haryanto Rizal. Saya tak boleh ikut Datuk Ismail kamu muka orang lain. Tak, saya adalah Muhammad Azmi Ismail, diri saya. Saya tak cemua. Tapi macam itulah kata Datuk Ismail kamu dulu. Amal bapak you. Jadi amal, tapi bukan mencari kerana Allah SWT, malah mengundang kemurkaan Allah SWT. Ayat ini ramai orang lagi. Baik, kita lihat pula kata Allah SWT dalam ayat 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang yang sebenarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyadari. Allah SWT tegaskan, ketahuilah. Allah kata dalam satu hadis Nabi gunakan uslub yang sama. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Tahuilah wahai sekalian para sahabat, sesungguhnya dalam diri manusia ni ada seketui lagi. Baik dia, baik seluruh anggota badan. Buruk, rosak dia, rosak seluruh anggota badan. Ketahuilah, sekeping lagi itu ialah hati. Nabi guna uslub yang sama dalam hadis ini. Mana ini uslub Al-Quran. Alah, ketahuilah. Innahum, sesungguhnya mereka itu orang-orang nafik itu. Humul mufsidun, Allah Ta'ala tegaskan. Mereka itulah orang yang melakukan kerosakan. Betul. Kata atas nama nak menghibur manusia, tapi sebenarnya merosakkan lidah, merosakkan hati. Kata bukan. Banyak ketawa ini mematikan hati. Ketawa tak salah. Ketawa itu naluri. Tak salah ketawa lah. Boleh ketawa. Satu je rancangan TV yang tak bagi kita ketawa. Apa dia kak? Dalam tu tak ada. Dalam dulu ada. Jangan ketawa. Nama rancangan TV itu jangan ketawa. Tapi memang gelak saja. Tapi nama rancangan itu jangan ketawa. Bila tengok series penuh rancangan tak gelak tu. Komedi juga, tapi rancangan namanya jangan ketawa. Boleh ketawa. Ketawa ini adalah Nabi SAW sendiri pun ada ketawa. Bila tengok sahabat-sahabat buat jenaka, Nabi pun ketawa. Tapi Nabi tak ada sampai boleh-boleh gelak boleh-boleh lah. Nabi ketawa, Nabi tutup. Nabi gelak tutup mulut Nabi. Ada sahabat yang sempat nampak gigi Nabi. Nabi bila ketawa, Nabi tetap